Assalamualaikum guys. Kita pasal apa ini? Sambung lagi cerita pasal apa nak buat lepas SPM. So zaman FI dulu berkesempatan ataupun alhamdulillah dapat sambung pelajaran dekat ITM Shah Alam lah kan. Masa tu untung pasal apa? Pasal makan free, college free kan. Semua pembelajaran tak banyak lah. Walaupun bapak FI jaga kan, masa tu bayar cuma RM100-200 je untuk belajar kan. Makan semua ditanggung oleh pihak ITM lah. Kemudian FI dapat beasiswa MARA untuk sambung ijazah dekat University of Nebraska Lincoln dekat USA kan, dalam bidang investment juga kan. So zaman sekarang ni payah sikit lah pasal penduduk Malaysia dah ramai. Jadi kalau nak masuk universiti kan, kos dia tinggi. Jadi sekarang ni banyak dah kes-kes yang mana belajar tinggi pun kalau tak ada duit, tak cukup yuran nak sambung belajar kan, mak bapak dalam keadaan susah, payah sikit nak sambung belajar kan. Inilah masalah-masalah yang ada kan. So janganlah bersedih kan? Janganlah berputus asa kan. Dalam hal ni 94% daripada ibu bapa di Malaysia ini kan, dia nak anak dia paling tidak pun ada ijazah lah kan, cerita dia. So kalau ada golongan 6% mak bapak kita yang tak suka kita sambung belajar kerana dia rasa ia membebankan, itu FI tak boleh cakap apalah. Tapi FI memang sarankanlah kepada anda-anda semua supaya sambung belajar dalam apa juga bidang sekalipun. Sebab Allah mengatakan berbeza antara orang berilmu dengan orang tak berilmu kan. Orang berilmu especially kalau dia IQ dia tinggi kan, dia berkaitan langsung dengan IQ kan, pekerjaan ni tadi. Kalau IQ anda tinggi, nanti pekerjaan anda berada di level-level yang tinggi juga. Tapi kalau IQ atau kecerdasan anda rendah, anda pun akan kerja kat tempat-tempat yang rendah juga. Jadi anda kena belajar kan, untuk mencerdaskan akal fikiran kan, untuk mencari ilmu, menambah ilmu. Dengan ilmu inilah anda akan jadi seorang yang yakin kan. Sebab contohnya kan, kalau anda tak yakin, anda tak boleh cakap di depan TikTok ni, di depan di sosial media ni, seperti mana yang FI berkata-kata pada anda ni, tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian. So cerita dia, kita kena tingkatkan IQ kita, kena tingkatkan ilmu kita. Macam mana pun sekalipun kan, cubalah berusaha untuk belajar kan. Kerana berbeza kan, antara orang yang berilmu dengan orang tak berilmu. Dan sesungguhnya untuk berjaya di dunia kena ada ilmu, dan untuk berjaya ke akhirat pun kena ada ilmu juga. That's why cubalah jangan apa cara sekalipun, teruskanlah pencarian ilmu tu tadi. Dan apa cara sekalipun, tingkatkan ilmu dan tingkatkan kecerdasan akal fikiran. InsyaAllah nanti anda ada rezeki untuk berjaya. Alright.